Tuan-tuan mungkin tak percaya pada Donald Trump, tak ada masalah. Tapi Donald Trump kena dipercayai kerana dia takut pada Pedro. Kita ada dua keuntungan daripada niat jahat Trump untuk melambatkan proses kemerdekaan Palestin. Perang berhenti. Okay, Ji. Pada kita nak menunggu pembebasan Palestina merdeka ni, Ji, kan, yang kita duk cerita tadi, Haji duk terangkan kat kita ni, 10 hari bulan 10 semalam lah, PBB ada mengumumkan yang mana nak lancarkan plan bantuan kepada Gaza, kan, yang mana nak bawa sehingga katanya 170,000 tan metrik kepada rakyat Gaza ni, Haji. Saya nak tanya pandangan Haji lah, mungkin kekeliruan ini pada kami semua jugalah, kan. Kalau tengok pada pengumuman PBB ni lah, Haji, menurut hemat Haji, bacaan sejarah Haji, apa sebenarnya cabaran-cabaran yang akan menunggu kepada rakyat Gaza nak menantikan bantuan yang dikatakan akan sampai kepada mereka ni, kan? Dan adakah itu akan memberikan petanda baru kepada Palestina merdeka ni juga? Silakan, Ji. Semua perkara yang bersangkut dengan PBB ni hanyalah terguna pakai dalam ceasefire. Dia tak akan bawa pada Palestin merdeka. So Palestin merdeka kita kena bincang apabila usul ni dijangka dibentangkan pada bulan 11 atau bulan 12. Sekarang kita tengok skop bantuan ni adalah membangunkan semula Gaza bagi tempoh selepas pasca perang. Dan kita tak boleh cakap tentang pembangunan jangka panjang sebab ceasefire ni dia belum ada jangka panjang. Ceasefire ni kalau tengok pasal dia 3 je. Sangat kritikal 30 hari ni. 24 jam yang pertama pelaksanaan, 72 jam yang pertama pertukaran banduan dan juga tahanan perang. Kemudian selepas tarikh itu tak dinama, tak disebut waktu. Tentera Israel berundur sepenuhnya ke garis merah, iaitu meninggalkan Palestin Gaza ni dalam bentuk asal. Jadi hari ni yang dibincangkan adalah 7 bilion dolar USD yang mesti sampai dulu untuk pembangunan kesihatan. Sebab makanan tak ada isu. Sebab makanan ni dia dah ada di Gaza. Jadi makanan masuk cuma bagaimana masak, bagaimana apa. Tapi yang paling penting adalah rawatan kesihatan. Jadi dana untuk rawatan kesihatan telah diputuskan oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia 7 bilion ringgit untuk mereka bangunkan apa yang dipanggil mengatasi kesan perang je. Tak masuk Gaza yang ke depan, kemerdekaan Palestin. Berarti untuk pengetahuan tuan-tuan, selepas ni kita tak risau sebab pledge, jaminan PLEDGE, pledge, jaminan untuk membangunkan semula Gaza telah dicapai oleh sidang negara-negara Islam di Kairah, di mana 63 bilion USD telah dijanjikan dengan pendana terbesar Arab Saudi, Qatar, UAE dan negara-negara kaya minyak ni. Mereka ni pendana terbesar. Jadi nak melaksanakan tak ada isu. Cuma prosesnya saja. Kan bangunan ni runtuh. Ketika dulu dia digambarkan 480,000 tan sisa yang kena dikeluarkan. Okey, lepas tu rakyat Palestin ni dia duduk 2.3 juta di atas tanah yang sebesar Sabak Bernam ya. Sebab dia 465 km persegi. Kecil. Ini 2.3 juta. Jadi yang nak dipenting nak dibangunkan kemah sementara, nak memusnah, nak mengeluarkan timbunan bangunan yang runtuh dan kemudian nak dibangunkan rumah kekal. Berarti saya ingat setahun yang pertama kita akan dengar masih banyak keluhan lah. Sebahagian orang kena tinggal dalam kemah, sebahagian orang balik ke tempat dia bangunan runtuh. Sebab hari ni kalau abang tengok kan 89% bangunan tempat tinggal musnah. Ini data yang baru saya tengok tadi 88% institusi kesihatan musnah. Berarti nak banner dia ni akan ada banyak lah benda yang mana nanti akan kita dengar rungutan kenapa lambat, mana negara Arab, siapa yang nak buat. Itu biasa. Banjir di Kelantan, banjir di Kedah pun kita dengar. Sebab bencana alam ni tak semudah kita nak atasi seperti mana Gaza sekarang. Berarti satu abang kena fikir tak ada tanah yang nak sebab semua adalah runtuhan bangunan. Tapi yang saya boleh jelaskan kepada abang, technically mungkin susah, tapi secara jaminan wangnya ada. Sebab Amerika dah potong semua bantuan dia kepada PBB. Berarti yang untungnya sudah ada pledge, iaitu jaminan daripada persidangan negara-negara Islam yang dianjurkan oleh Mesir. Negara-negara Islam telah bersetuju 63 bilion USD dikhaskan untuk bangunan Palestin dalam tempoh 10 tahun. Jadi duit ni dah tak ada isu. Untuk jangka pendek kita doakan makanan masuk. Untuk jangka pendek kita doakan musim sejuk yang nak datang bulan 12 ni orang Palestin dapat tinggal di tempat yang lebih baik daripada dulu. Dan yang paling penting apa kita nak kena doakan sekarang, ceasefire ni Israel tak cari pasal. Cuma ceasefire ni Israel tak boleh cari pasal kerana Donald Trump ada di situ. Hari ni Sabtu Donald Trump pergi berucap di Knesset. Hari Selasa Donald Trump akan berada di Mesir. Dia akan berjumpa dengan semua pemimpin-pemimpin Arab untuk menyatakan pula pandangan dia macam mana dia akan melindungi perjanjian ni. Tuan-tuan mungkin tak percaya pada Donald Trump, tak ada masalah. Tapi Donald Trump kena dipercayai kerana dia takut pada Pedro. Kalau Pedro bentang usul ini cepat, berarti Israel akan berada di bawah paras tekanan yang lebih teruk kerana Palestin merdeka dipersetujui. Jadi secara jahatnya Trump lancarkan 20 perjanjian inisiatif ni adalah buying time untuk menangguhkan sokongan kepada Presiden Pedro. Di mana Trump akan kata bagilah dulu selesaikan dulu Gaza ni. Kalau Pedro masuk terlampau cepat, pembinaan Palestin terlampau cepat, jadi rayuh rendah. Kita ada dua keuntungan daripada niat jahat Trump untuk melambatkan proses kemerdekaan Palestin, perang berhenti. Tapi berapa lama Trump boleh tangguhkan usul Palestin merdeka, itu bukan jaminan dia akan dapat. Kerana perjanjian yang dibuat sekarang di luar PBB. Manakala Presiden Pedro di penggal akhir dia, Pedro nak tinggalkan satu jasa bagi mengenang sumbangan besar masyarakat Amerika Latin kepada dunia dalam penggal pilihan raya Delta Air. Dia kata dia akan pastikan usul ni dia bawa dan ada jaminan. Sekarang ni jaminan jadi susah tuan-tuan pasal Amerika akan lobby dengan negara Eropah. Kalau kau
orang push Palestin merdeka, Gaza akan balik hancur. Faham cara dia jahat dia adalah letakkan perjanjian 20 perkara di Gaza supaya dia boleh pengaruh negara-negara kawan ni jangan kelang kabut untuk undi Palestin merdeka. Kalau kelang kabut undi Palestin merdeka, nanti Gaza pun jadi hancur, semua benda jadi hancur. Cuma kita ambil setiap benda Allah buat ada rahmat dia. Untuk kita rahmat sekarang, perangnya berhenti. Rahmat sekarang. Tapi Presiden Pedro akan tetap membentangkan usul. Cuma kita kata kalau usul Presiden Pedro diluluskan, dia masih lagi satu perkara yang memakan masa bertahun-tahun untuk melaksanakannya. Kerana Yahudi tak akan serah tanah tu. Itu kita yakin dia tak akan serah tanah tu. Okey Tuan Haji, dengar ke? Dengar. Alright Ji, ni mungkin soalan terakhir saya lah kot. Memandangkan kalau Haji ada ikuti semalam di TikTok kita kan, di FYP banyak berlega tentang demonstrasi dan juga tunjuk perasaan melibatkan di Kelantan dan juga di Terengganu. Cuma ni Haji, mungkin saya nak ambil kesempatan ini untuk menarik perhatian daripada kawan-kawan kita yang ada untuk kita masih lagi kekal break the silence dan break the siege yang selama ini mengepung kita, yang selama ini menyebabkan rakyat diam. Jadi saya nak ambil kesempatan ini untuk Haji mungkin boleh bagi pesanan. Apakah sebenarnya kepentingan untuk kita masih lagi menguatkan perhimpunan tunjuk perasaan di tempat-tempat yang panas, contohnya di Kelantan ataupun di mana-mana saja tempat? Sebab katanya Ji, saya ikut live Haji, katanya bulan 10 ataupun bulan 11 Sumut akan melancarkan himpunan lebih daripada 7,000 bandar di seluruh dunia kan. Jadi apa sebenarnya kepentingan untuk kita masih lagi laungkan himpunan di setiap tempat ini? Silakan Ji. Okey, himpunan ni saya kata cadangannya berarti kalau hari tu Sumut dah pergi, dia dah ada talian penyokong dia dalam media sosial. Kerana media antarabangsa yang dikawal Israel ni tak akan membentangkan kita menjalankan kempen. Jadi kerana Sumut dah ada tuan-tuan semua ni yang bersama dengan Sumut dan juga masyarakat antarabangsa, balik nanti saya rasa mereka akan keluarkan laporan perkiraan berapa banyak reach dan berapa banyak excitement yang kita dapat dah. Kalau ikut saya rasa di Malaysia saya yakin kata hampir 70% pengguna media sosial aware tentang kewujudan ni. Maka saya jelaskan satu, kalaulah kita rasa pada masa yang pantas ni, saya lebih cadangkan rakyat Malaysia turun menderma kepada Sumut, kerana Sumut juga akan mengetuai delegasi untuk masuk ke Gaza. Di Sumut tengah sudah mempersiap, tapi saya tak mungkin pergilah sebab saya lebih suka saya berada di studio mewar-warkan bagi sokongan pada Sumut. Sumut dijangka akan bertolak pada sebelum hujung bulan ni, kerana untuk memulakan langkah logistik bagi membina pusat pengagihan makanan kekal di Gaza. Kemudian ada juga kita ada MyCare ni hebat, MyCare ni konsisten. Kita ada Amal Care, macam-macam. Yang kita nak sekarang ni adalah semua kita punya tumpuan adalah pergi kepada membangunkan Gaza. Berarti saya cadang macam ni lah, di masjid dan surau adakan kutipan khas, di pejabat, di kedai-kedai kopi, di warung-warung, kita duduk di mana pun kita mula bercakap sekarang ni, berilah walaupun 10 sen, asalkan wang ini boleh dihantar ke Gaza. Dalam keadaan Gaza memerlukan yang hari ini paling pantas dia orang minta 7 bilion USD untuk membolehkan pembangunan kesihatan. Hari ni semua orang dah bercakap tu dah, pasal makanan dah banyak daripada Mesir. Makanan ni kemungkinan besar 2-3 bulan ni tak ada isu. Yang ada 2-3 bulan ni adalah kesegeraan bagi barangan-barangan yang bersifat kesihatan. Kanak-kanak, wanita dan mereka ni saya kata tadi kan. Jadi lepas tu saya tengok headline yang Al Jazeera main hari ni adalah 7 bilion USD diperlukan bagi program pembangunan kesihatan jangka pantas. Maksudnya segera mesti ada. Jadi kita tu kekal. Supaya semangat kita, kadang-kadang kita nak keluar demonstrasi ni pun kita kena tunggu waktu yang sesuai. Tapi hari-hari yang kita boleh buat adalah kita sendiri tabungkan duit kita RM1 dalam kocek, ataupun kita wujud ke kekuatan untuk menghasilkan tabung ni, dan tabung ni kita salurkan kepada pihak yang akan pergi memulakan orientasi pertama, membangunkan Gaza dalam sesi perjanjian ceasefire yang kritikal. Nanti bila sampai saja peringkat Presiden Pedro nak bentangkan usul Palestin merdeka dan two state solution, kita start kempen baru yang lain pula. Kita tengok semua sekarang ni kita segerakan dulu apa yang penting, iaitu bantuan kewangan atas Palestin. Nanti bila dah sampai ke peringkat perhimpunan two state solution yang dikemukakan oleh Colombia, saya seru pula nanti. Sebab saya akan main peranan ni secara konsisten daripada dulu. Okey. Haji, saya minta diri dulu ya Haji. Terima kasih tuan-tuan Wazir. Terima kasih. Assalamualaikum.